Ada sia dua, sia setengah pun ada. Kalau paling murah saya jumpa RM1 lah. Apa abang masih kekal dengan 8% cocok? Bahan mentah tu kita boleh buat sendiri. Daripada kegunaan sendiri untuk bakar sate, Abang Faizal jual kat arang bawah seguni. Berapa? Assalamualaikum awak-awak. Ahmad. Okay, awak-awak, hari ni kita mari ke kampung Seberang Tepuh. Wakah Mensira boh. Sebab apa saya mari? Kalau awak tengok belakang tu, ni adalah proses buat sate boh. Ramai orang buat sate, tapi sate Abang Faizal ni istimewa. Pertama sekali memang sedap lah, nombor satu. Nombor dua, awak-awak jumpa lagi sate harga 8% cocok. Tu dia boh. Jadi itulah yang mendorong saya untuk mari di kampung ni, jumpa Abang Faizal sendiri, nak tengok proses dia buat sate. Dan paling istimewa sekali, arang hok dia bakar sate tu pun dia buat sendiri boh. Kita akan tunjuklah teknik-teknik tu. Jadi kita tak mau sembang panjang, jom kita jumpa Abang Faizal. Beres boh. Okey awak-awak, Assalamualaikum. Oh panas, kusyuk awak sate. Beri salam budak awak salang ni. Waalaikumsalam. Abang ini kena tekung. Kena tekung Masya-Allah. Jadi cocok kat dating. Dia ada cara kau cocok bang. Dia cocok. Kali-kali tu cocok je tu. Apabila kita bola pasti, dia mudah tertanggai. Cocok ni kayu lidi ni pula sikit. Dia kena pulah masuk tu. Dia tak boleh cocok straight je. Dia susah nak tanggai lah daripada kayu ni, daripada lidi ni. Itu masya-Allah. Cara dia. Ni daging ni. Ni daging. Ni 9%. 9%. Daging 9%. Ayam je 8%. Ayam 8%. Abang kalau ikut dah lama dah buat sate. Saya duduk sama 6 tahun buat sate. Oh gitu. Nak tahu buat sate. Duduk sabar sebab berkhidmat Maaf part time. part time ni jual sate. Tengok boh. Ikut berapa kilo bang? Ini tak banyak, ada dalam 10 kilo je lah. 10 kilo Balance aja yang Kok ayam banyak pada daging? ayam ni 12 kilo. 12 kilo. Masya-Allah. Tengok boh, hari ni kita tengok proses daripada cocok sate sehinggalah Abang Faizal nak bakar sate. Itu tempat bakar dia boh. Kalau awak nak tahu, arang ni adalah arang yang dibuat sendiri oleh Abang Faizal kita, bukan beli kedai. Malah dia pun jual kat arang untuk dibuat. Memang luar biasa lah orang kata. Biasanya ambil masa lama mana bang kalau banyak gini? Kalau banyak je ni 2 jam lah. 2 jam seorang lah cocok? Dekat ni seorang je lah. Ada Tak ada Masya-Allah. Tengok kehendak kita tu dapat. Cantik. Lepas tu sate ni dijual sendiri ataupun jual macam mana bang? Sate ni frozen ada. Okey. Itu kat kedai pun ada. Tepuh ada kat orang buat tepuh. Pun ada. Paling banyak setakat ni berapa orang tepuh bang? Setakat ni kalau 1,000 lah. 1,000 cocok? Masya-Allah. Hari ni pun ada orang datang ambil. Berapa cocok hari ni? Hari ni nak try dulu lah 150. Masya-Allah. Kalau okey, dia on. Maknanya sekali bakar ke ataupun ambil home toh? Hari ni dia datang je, kita bagi dua-dua. Jadi dia rasa. Faham. Macam abang, kau bakar pun 9%, kau mentah pun 9%. 8% kau ayam kau. Ayam 8%, daging 9% bang. Harga sama je. Siap kuah. Siap kuah sekali. Free kuah. Masya-Allah. Siap apik dah Dia kapik kena bayar. Baik kerak token ni bang kau. Nak siap apik beradong ambu. Baik buat package sekali suak lalu dah muluk. Jadi gitulah boh proses Abang Faizal buat cocok-cocok sate. Jadi kalau kita nak tunggu ni memang lama lah. Hujang cerita saya, video saya bang, tunggu siap ni. Jadi nak suruh abang cocok ni pula sikit lagi. Lepas tu kita nak suruh bakar lagi. Tengok boh. Macam ayam pun sama kau teknik cocok je. Kena pulas sikit. Sama je. Ini nak dia susah sikit nak tanggai daripada lidi ni. Ya. Nak tanya abang, kalau ikut harga market sekarang sate siap bakar kita cerita kan. Ada siap 2, siap setengah pun ada. Kalau paling murah saya jumpa RM1 lah. Apa abang masih kekal dengan 8% cocok? Siap kuah pula. Bahan mentah tu kita boleh buat sendiri. Contoh terai, kita tanam sendiri. Gitu. Arang kita buat sendiri. Jadi bahan mentah tu kita boleh sip
Dia punya Boleh modal. cut modal-modal mana-mana. Kalau kita beli semua, itu jengnya. Tu jadi tak boleh nak jual murah dah. Benda yang boleh kita tanam dulu. Ya. Dulu kita buat projek tu. Kalau ikut lidi kalau boleh buat lidi. Boleh buat je ni. Cari lidi nyo ke apa tau. Lama-lama hari tu kan. Betul. Tapi lain ni tak boleh lah. Gitulah boh. Jadi kita tunggu apa beza siap ni, lepas tu kita tengok cara pembakar orang pula ah. Baik boy. Baik boy. Ni agang buat diri apa beza? Ni kayu rambutan Kayu rambutan boh. Cerai ni. Ya. Api dia. Jadi Abang Faizal dia bakar depan rumah dia je boh. Kedai pun ada boy tau. Ada. Ada kedai pun ada. Tengok. Arang grade A, arang kayu ni. Sorry. Kayu rambutan boh. Kita tengok proses membakar orang pula ni. Jadi untuk sate ni Abang Faizal, dibuka setiap masa lah. 24 jam. 24 jam. Maknanya khabar je bila nak. Maknanya kita akan buat. Bukan terhad untuk hari perayaan je, hari-hari dia je. Memang setiap hari boleh belaka boh. Awak-awak rasa nak makan sate, khabar je. Tu dia. Ni tunjuk cara bakar. Cara bakar pun ada cara dia. Tengok boh. Tu air segar tu. Dalam Ni minyak. masak campur dengan minyak kacang. Kacang tu contohnya kalau kita masak kuah kacang kan. Yang ada pati minyak dah ambil campur dengan minyak masak. Okey. Gitu je boh. Dia Dulu pakai sapu gitu. Dengan batang segar. Dia kena basah dengan minyak. Macam abang ni ada nama tak sate abang ni? Ada. Nama sate dia? Nama anak saya Rosalia Sate Frozen. Allah, ayuh bohong. Rosalia. Rostalia. Sate frozen. Nama boh. Ini sebenarnya nama anak saya tu. Begitu. Jadi siapa dia nak rasa sate Rostalia, boleh lah tepuh dengan Abang Faizal ni. Direct dengan Abang Faizal, tak ada orang tengah, tak ada benda-benda. Saya letak nombor telefon dia direct. Jadi awak akan dapat harga yang sebenar lah, 8% cocok. Ataupun kalau ada orang rasa nak nega ke guana-guana, boleh berunding dengan Abang Faizal. Boleh ambil dalam suatu titik yang banyak dan boleh nega pula bandar ke guana ke jual sate ke, tak ada masalah. Betul tak Abang Faizal? Boleh. Cuma kena bagi tahu Cuma kena bagi tahu awal boh. Dia simpan stok. Sama dekat kalau dah siap bakar kena order awal hari lah. Kalau untuk nak siap bakar, awal hari kena order awal lah. Pagi awal lagi bagus. Kita boleh prepare. Mana contoh nak makan 3 hari, nak makan hari Jumaat, hari Rabu tu khabar dah. Contoh. Betul tak bang? Macam tu. Rabu hari Selasa khabar dah bang. Tidak ngejar member. Tengok bang. Arang sendiri. Dah lama nak belayang sendiri pula lagi Lembu. Lembu sendiri. Lepas ni kita buat lembu daging ni. Lembu tempatan. Kita dekor sesembelih. Buat sate. Mana masa tu harga 3% cocok ah. Lembu kita dah ada tu. Nu tengok lembu. Lembu standby dah. Jom kita buat sate frozen. Lembu tempatan harga sama je. Tak nak upgrade. Dia tak sama je. Sama harga je. Sebab tu saya kata, kita prepare dulu. Baru kita buat. Betul. Lembu, bawang mentah. Lembu kita lembu sendiri. Boleh harga 8%. 6%. Ya. Itulah cara untuk cara untuk dia harga tu, untuk supaya harga tu tak mahal lah daripada pasar orang gitu. Jadi setiap sate ni biasa ambil lama kan ni masa bang bakar. 10 minit gitu lah. 10 minit bah. Nak masak ni. Tak kira berapa ribu pun terpuhang bah. Abang Faizal yang akan buat sendiri, seorang dia je. Ada bekerja. Ada. Ada banyak bekerja. Ada amat bekerja. Kalau banyak kita panggil kan. Ya. Kerja ada.
Okey, awak ni lah. Selepas dibakar dalam berapa minit tadi? 10 minit. 10 minit tau. Maka siap lah bawa sate daging tengok. Comel. Ni sate ayam. Jadi kalau awak beli hok siap bakar dah, akan terima gini lah. Tetap sama dengan harga 8% cocok. Hok ni ada tok minyak dia. Beza. Apa beza kata awak ada tok minyak dengan hok tok minyak. Minyak kacang. Jadi gitulah awak. Sambung cocok pula. Tengok frozen dia mak. Minyak frozen tau. Tengok apa? Untuk ini. Oh, ni berapa ni? Ini 50 batai. 50 batai. Kalau daging RM45. 50 batai. RM45. Kalau ayam Ayam RM40. RM40 ayam dah. Kita frozen. Jadi awak boleh pilih nak beli hot ni. Cuma kuah. Buah kacang. Kita bagi free je. Baik bawah. Sekarang ni kita nak tunjuk Abang Faizal dia proses arang sendiri bawah dia guna tong leger dia buat arang sendiri. Jadi bakar dulu bahagian bawah ni. Jadi seleger ni ambil masa lama mana bang untuk dia bakar untuk jadi arang lah? Itu nanti tong ni. Kalau banyak dengan kayu kan. Dia tengok pada jenis kayu. Okey. Kalau kayu rambutan 7-8 jam. Kayu rambutan. Kalau ni kayu leban dengan Kayu lebang ni. leban. Okey. Dengan kayu pelai. Dan ni dia dalam 6 jam. Okey lah. Okey. Kita boleh lemahkan dia. Tunggu dalam 6 jam lagi baru Oh, mati gitu. api dalam. Ni abang biar lah, bakar biar je lah. Ya. Dia akan bakar sendiri lah. Kalau awak tengok sini ke mana bayang? Ni, abang Faizal. Abang Faizal ni. Kayu rambutan. Rambutan ni kita biar kering dulu. Keringkan dululah. Dia siku kalau kayu basah kita buat, dia ada pecah halu. Okey. Boleh jadi arang. Tak prak, hancur. Oh. Lagi siku dia. Dia kalau kayu kering dia cantik. Dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi agak molek lah. Jadi ni proses untuk keringkan kayu tu. Ambil masa lama ni abang kering kayu? Kalau tengok pada saiz kayu lah. Kalau ni mau sebulan lah. Sebulan kot baru boleh start potong, baru bakar. Ni arang kita ni Ni kayu arang. rambutan. InsyaAllah. Apabila kayu kering dia cantik. Oh, Dia tak pecah. Ya. Dia cantik betul dia. Jadi abang buat macam-macam jenis kayu kot Jenis tak jenis rambutan, kayu lebam, Okey. gelang je. Kayu gelang je. Itu 3 jenis itu. 3 jenis kayu tu je lah. Lain tak ambil lah. Harga sama je belaka? Harga sama je. Ke kayu rambutan mahal sikit? Sama Sebab yang je. boleh. Sama je. Jadi Cuma kita nak dapat kayu rambutan tu agak susah. Biasalah pokok rambutan bukannya orang tebang pun. betul. Jadi bila siap ni bang? Oh ni dah siap ni. Ni dah settle lah ni. Mana selain daripada abang benda? Selain daripada kegunaan sendiri untuk bakar sate, Abang Faizal jual kat arang bawah seguning ni. Berapa seguning Abang Faizal? Ni seguning besar ni 50 kilo punya guning. RM40 je. RM40 seguning ni. Seguning besar. Ya. Kalau beli kedai rasanya Penuh. rasanya berapa bayang bang? Kalau pengalaman abang kalau macam kita buat sate beli kedai arang memang tinggi lah kos dia. Kos tinggi. RM6 tanyok tu. Kalau 6 beg sehari RM60. Aduh. Mati. Jadi kalau harga saja 8%. ya. Okey balik awal. Jadi sebab buat sendiri arang bawah boleh jual murah Boleh sikit jual sate. murah itu sebenarnya. Jadi stok banyak kalau awak hok jenis bakar ikan ke, jual bakar benda-benda ke, bakar ayam ke. Boleh lah kalau nak beli arang yang berkualiti yang Ini diproses kayu rambutan. Ni kita nak tahu dia jenis kayu. Kita tengok dia rambutan dia keras. Memang keras. Kau rahayu dia. Harga ni tapi keras macam kayu. Cuma dia Itu punya kualiti lambat sikit lah nak habis kalau bakar. Lama. Ya, Kelebihan dia. Kelebihan dia. Menggeri punya kayu rambutan. Memang saya suka. Saya pakai sate pun pakai rambutan lah. Ya. Ni mak kos kita. Kau Jadi gitu lah perkongsian sama Abang Faizal. Dia jual sate dan dia buat arang juga. Bukan saja sate dia jual, arang pun dia jual kat bawah. Jadi terima kasih banyak Abang Faizal atas perkongsian. Gitulah boh. Banyak beg lagi ni. Kalau nak kabur je. Beg apa Faizal? Beg boh. Tengok boh.
Lepas tu jam dia bang ni. Dia turun kayu turun bawah tu. Lepas dia turun bawah tu tutup apa pula? Tok kawang angin dia tu. Kalau dak kawang angin jadi abu belaka adalah ni. Betul tak bang? Pak abu je lah kita. Dia ada tu. Ya. Satu orang tadi. Ni dak air tutup lagi. Satu kayu ni. Biar turun sikit lagi. Tu apa? Tu arang tu tradisional. Tutup apa? Satu biar lah. Tutup tepi-tepi. Jangan terlalu banyak lubangnya. Ni je abang dia banyak ni je sir. Kan nak kawang angin tu. Okey awak-awak. Kalau kita tengok tu, set combo, set keluarga boh. Dia daftar secara combo berkeluarga. Jadi dia akan dapat semua baju lah. Baju anak-anak pun ada, baju isteri pun ada, baju dia pun ada sebagai ketua keluarga kan. Jadi kita nak khabar Beachwalk Merdeka 2026 yang akan dianjurkan pada 29 bulan Ogos ni, sepenuh hari kemerdekaan boh di drawbridge. Masih lagi terbuka lah untuk awak-awak daftar. Kita akan ijah boh. Sepatutnya habis dah masa tarikh tutup tu. Tapi atas permintaan ramai boh. Sebab ramai lagi hok mari. Jadi kita pun nak khabar kat hok lain hok mungkin hok tak tahu. Jadi hari akhir dia 28 bulan boh. Jadi sebelum 28 bulan tu bolehlah kalau awak-awak nak daftar, kita akan bagi baju. Tengok baju lawa boh. Baju boh. Kena orang pakai memang smart. Lepas tu hok ni hok dah daftar dah, nak pick up baju boleh mari ke Gong Badak lah. Kita akan letak nombor telefon, awak-awak boleh berhubung lah. Jadi gitulah kita nak kabarnya. Boleh daftar lagi, tak terlambat lagi. Kita akan ejah warna-warna. Ingat, orang yang bertuah yang beli baju akan dapat RM10,000 boh. Selain pada hadiah-hadiah lain, ada gelang mah, ada basikal, skuter pun ada. Jadi beres boh. Pakak-pakak daftar belakang. Beres boh.